Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Naili Fahayona, wartawan cilik Sebaya TV. Pada hari ini, SK Batu Rakit mengadakan majlis program pelancaran Nilam dan program bersana Anak Muslim 2026. Program Nilam menjadi platform untuk menyamai budaya membaca dalam kalangan murid. Manakala kehadiran Anak Muslim menambahkan lagi keceriaan dengan bahan bacaan yang menarik dan penuh nilai murni. Teruskan bersama kami dalam liputan khas pada kali ini. Jom! Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sukacitanya merasmikan program Nilam peringkat sekolah kebangsaan Batu Rakit bagi tahun 2026. Namaku buku. Aku tidak pernah meminta untuk dibaca. Aku tidak marah walau dibiarkan berhabuk. Tapi jika kamu membuka aku, kamu akan menjelajah ke dunia yang tidak pernah kamu lihat. Aku akan membawa kamu ke langit dan ke dasar laut. Aku teman setiamu bila kamu sudi mengenaliku. Akulah sebuah buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Fahayona, wartawan cilik Sebaya TV. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apakah harapan cikgu terhadap program Nilam tahun ini dan bagaimana program ini dapat membantu murid SK Batu Rakit menjadi lebih rajin membaca serta berilmu? Cikgu berharap daripada program ini murid-murid lebih membaca. Jadikan membaca ini sebagai amalan seharian, bukan sekadar hanya mengejar pengisian dalam AINS dan sebagainya. Harapan cikgu juga dengan membaca ni murid-murid dapat menambah ilmu pengetahuan. Murid juga dapat menambah kosakata dan juga menjadi murid yang baik sahsiahnya. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Apakah keistimewaan majalah Anak Muslim berbanding bahan bacaan lain dan bagaimana ia dapat menarik minat murid untuk menjadikan membaca sebagai amalan harian? Okey, untuk majalah Anak Muslim dengan cara gambar dan karakter yang menarik serta warna, itu yang boleh menarik minat pelajar untuk membacalah. Dan buku Anak Muslim ni bukan sekadar komik hiburan saja. Dalam komik Anak Muslim kita menerapkan nilai-nilai murni serta adab dan akhlak, bukan sekadar komik yang untuk hiburan saja. Jadi dekat situ dengan lukisan yang menarik dan warna yang menarik, itu yang dapat menarik minat pelajar untuk membacalah. Itu berbanding dengan majalah-majalah lain lah untuk Anak Muslim. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Terima kasih kerana bersama saya Naili Fahayona, wartawan cilik Sebaya TV. Semoga kita jumpa lagi di episod-episod yang akan datang. Bye!